apa aku nak buat kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar? Simple je Kak Fiza. Rasulullah suruh kita apa? Berdoa. Selamat kembali ke Cakap Masjid bersama saya Fiza O dan dengan Ustazah Tengku Madiha pada hari ini yang akan menceritakan atau akan berkongsi tentang malam Lailatul Qadar. Dan I rasa we are in the thick of trying to find the most special night. Dan ini adalah semakin kita dekat dengan nak beraya, sibuk dengan persiapan, sibuk dengan nak cari duit untuk masuk dalam envelope. Sibuk macam-macam sibuk kan. And you feel like, alamak, I don't think, and you nampak dekat social media, kadang-kadang kita lepas subuh tutup social media, alamak, terlepas when everyone is saying, was it last night, kan. Then you feel like, that's it lah, forget it lah, then I should not try anymore. Tapi di malam terakhir ni Ustazah, can you share with us, bagi kita yang macam rasa we have lost hope in finding Lailatul Qadar, like terlepas sebab malam semalam betul-betul dah penat sangat kemas rumah. Dah penat sangat kerja back to back, shift malam, sebagainya. What can you share pada kita yang rasa terkilan terlepas malam Lailatul Qadar ni Ustazah? InsyaAllah kalau kita first kali when we enter Ramadan, kita dah niatlah insyaAllah kalau kita dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar kan, itulah sebaik-baik bulan, sebaik-baik masa dan pahalanya berganda-ganda. So kalau kita terlepas, kita jangan rasa terkilan Kak Fiza, sebab daripada hadis ni Sayyidah Aisyah dia berceritalah tentang macam mana Rasulullah menghadapi malam Lailatul Qadar ni. Rasulullah menasihatkanlah kepada kaum family dia supaya mereka bangun untuk solat, dan Rasulullah mengatakan is very vague lah actually, taharrau Lailatul Qadar, pergilah cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Jadi every night dalam 10 malam terakhir tu kita pasang niat untuk kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar Kak Fiza. Kita jangan limitkan malam Lailatul Qadar tu 27 sahaja, ataupun malam Lailatul Qadar tu pada 29, 25, jangan kita limitkan yang macam tu. So kita cari dalam 10 malam terakhir tu. Ada yang rasa macam like, okay, semalam, everyone say like, semalam malam ganjil, ada yang sejuk kan. You feel like, malam ni pun kalau aku try all out, it's not malam ganjil. Tu ada dia punya hack sikit Kak Fiza. Kalau kita lihat Singapura Ustazah kan. Madiha. So kalau kita lihat memang Singapura kita start puasa hari Khamis. Malam Lailatul Qadar insya-Allah jatuh pada 25 hari bulan Ramadan. Bukan hari ganjil. 25 hari ganjil, okey. Ganjil. Hari ganjil. Aku ni tak Lepas ganjil. tu, kalau kita lihat dekat negeri lain, macam dekat Saudi lah for example, they started one day earlier kan, hari Rabu. So malam Lailatul Qadar tu akan jatuh pada 29 hari bulan Ramadan. Jadi kita jangan terlepas peluang. Misalnya kalau kita terlepas pun malam 25 ni, kita jangan lepaskan peluang pada malam 27. Malam 27 pun kita penat sangat, kita tak dapat nak fulfill, kita tak dapat nak ibadah secara fulfilling lah. Kita jangan lepaskanlah yang malam terakhir tu pada malam 29 Ramadan ya. Kita sampai habis, walaupun sampai 30 Ramadan pun kita masih mencari-cari lagi malam Lailatul Qadar tersebut. Ada yang rasa 29 tu macam malam pergi bazar. Busy betul kan, persiapan nak raya. Macam aku dah, to be honest, kadang kita macam manusia kan, kita rasa either you go all out or forget, next year je lah. Tapi next year tu lah kita tak tahu kalau kita masih lagi hidup kan Ustazah kan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita rasa macam we have wasted the 28 days, tinggal ujung aja, still tak terlambat. Betul, still tak terlambat Kak Fiza. Kita merasakanlah kalau Ramadan ni the last Ramadan for us kan. Apa yang kita nak buatlah dalam Ramadan yang terakhir kita ni. So kita pun janganlah mempersia-siakannya. Kalau nak shopping tu shopping awal-awal lah. Dari you ada 20 hari Ramadan kan, 19 hari tu kita shopping lah, kita buat persiapan, susunlah kuih tu cepat-cepat ya. Kalau tak pun kalau dah hari raya pun kita masih sempat lagi nak buat perkara tersebut ya. Yang mana pressing urgent matters tu mungkin kita punya personal life kita lah, nak uruskan anak-anak ataupun kita ada pekerjaan kita kan, kita nak habiskan before deadline-nya, before hari raya, before kita cuti tu, kita raihlah. Kalau dalam weekdays tu kita tak dapat, kita try rebut pada masa weekend tu insya-Allah. Masya-Allah. Wow, that means you have to make that time. Betul, jangan sampai terlepas. So
pahalanya pun pahala sangat-sangat besar kan, ibadah macam 83 tahun. So kalau kita dah tahu perkara ni, mungkin kita for example kita dah 35 tahun for example. Kita akan hidup mungkin lagi 15 tahun, 20 tahun kan. Jadi berapa lama lagi je yang kita nak beribadah kan. Kalau dah meningkat umur, kalau masih sihat, alhamdulillah kita dapat jalankan. Kalau kita meningkat umur, keadaan kita tahap kesihatan tu dah menurun kan. So kita pun tak dapat menghadapi Ramadan tu dengan sebaiknya. So masa muda ni kita rebutlah peluang tersebut, insya-Allah. Masya-Allah. Ada yang mungkin bukan setakat nak mencari Lailatul Qadar. Ada yang belum sempat nak beribadah untuk Ramadan. And I think I feel for some people it's very, it could be embarrassing, it could be scary untuk cakap yang belum sempat nak beribadah lagi. Because most people will take it for macam as it should be, kan? Oh, you dah buat semua tu and then you should do tarawih malam-malam. But bagi yang rasa the basic solat pun belum, dan mereka rasa tak apa-apalah. Is it too late for them, Ustazah? Actually Kak Fiza memang tak too late lah for bulan Ramadan ni. Anyone yang you rasa kalau I tak berapa bagus lah solat for example, ya, jangan you tinggalkan teruslah solat tu. Kalau you mampu lakukan yang fardu, okey, alhamdulillah, you dah selamatlah, you dah selesaikan yang fardu. Tapi jangan lepaskan peluang lah for ada amalan-amalan yang sunat tu. Paling mudah sekali ialah solat tarawih, Kak Fiza. So solat tarawih ni actually 20 rakaat. Daripada zaman Sayyidina Umar lagi, para sahabat dah melakukan 20 rakaat solat tarawih. Tapi kita kat Singapura ni, kita secara general kita lakukan 8 rakaat, betul tak? So kalau kita tak dapat 20, kita buatlah 8 tersebut. Kalau kita tak dapat lagi, kalau kita terbangun pada pukul 3 pagi, 4 pagi ataupun sebelum sahur, pukul 5 pagi kita terbangun, kita nak sahur kan, kita solatlah 2 rakaat, solat sunat tahajud. InsyaAllah semoga kita dapat meraihlah pahala-pahala dan kurniaan-kurniaan Allah pada malam-malam akhir daripada bulan Ramadan ini. So every time kita masuk Ramadan tu, kita niatkanlah untuk kita mempertingkatkan lagi amalan kita. Kalau kita solat pun dulu, for example kita solat dulu kita banyak tinggal-tinggal. So kita usaha kita solat on time, kita solat yang tak kelam kabut and solat dengan tenang. Itu dah maybe that one dah satu achievement dah untuk kita, betul tak? So alhamdulillah you boleh istiqamah, you boleh teruskan dengan perkara tersebut. Cuma selagi sikit lagi kita bangun sahur. Most of us memang kita bangun sahur kan untuk kita berpuasa. So dalam waktu sahur tu pun ada dia punya fadilatnya. Kalau kita dapat sebelum kita makan, boleh kita solat sunat dahulu, insya-Allah. Solat tahajud, Ustazah? Betul. Oh, sebelum. Jadi it's actually Masya Allah. So Ramadan betul-betul training kita supaya bila habis Ramadan nanti kita kata biasa tahajud, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Itulah daripada yang example yang saya berikan tadi, yang Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah tu, apa aku nak buat kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar? Simple je Kak Fiza. Rasulullah pun tak suruh kita nak banyak. For example lah, dia tak ada macam spesifik lah, suruh solat, suruh keluarkan duit, menderma, tidak ada. Tapi Rasulullah suruh kita apa? Berdoa. Rasulullah tunjukkan kepada Sayyidah Aisyah, kau berdoalah Sayyidah Aisyah, iaitu first kali kita berdoa untuk kita meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. You have to ask for other things, minta ketenangan dan minta ini, tapi it's ask for forgiveness because we have so much to. Kalau Sayyidah Aisyah, antara yang wanita yang janjikan syurga meminta maaf, apa lagi kita yang rasa macam I think I've done well, kan? Masya-Allah. Semoga kita akan terus keep on dapat mengamalkan apa-apa yang Ustazah telah berkongsi. Kalau bukan kesemuanya, at least one of what you have shared, Ustazah, insya-Allah. Dan ini adalah saya cakap untuk diri saya sendiri. Kadang-kadang ni kita cakap tapi sebenarnya apa kita cakap tu Allah suruh kita cakap untuk our own muhasabah diri, our own reflection, insya-Allah. Dan semoga kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar dan juga semoga kita akan menjadikan Ramadan ini lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih Ustazah Madiha. Semoga Ustazah segala perkongsian Ustazah tu Allah menambahkan barakah dalam semua aspek
dalam kehidupan ustazah dan menjadikan Ramadan kali ini the best. Oh, amin, 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 amin. Selamat Ramadan Karim pada semua yang menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan follow dan komen-komen anda on what do you think. Adakah you baru-baru ini merasakan malam Lailatul Qadar or like macam or what you think you could have done better or what you have done this year yang you sangat rasa bangga dan happy with yourself. Okay, let us know di comment section. Assalamualaikum.